Assalamualaikum dan salam BISTI PSS. Saya Nur Akila Alisha binti Muhammad Razman. Dan saya Nur Zakira Hadana binti Syairul Nizam, wartawan BISTI PSS Sekolah Kebangsaan Bandar Baharu, Kemaman, Terengganu. Pada hari ini 30 Mac 2026 yang sedang berlangsungnya Mesyuarat Agung PIBG yang bagi kali ke-24 di Dewan Al-Ikram SK Bandar Baharu. Mari sama-sama kita saksikan. Dan juga warga ibu bapa, kerana PIBG adalah media yang paling sesuai untuk kita bawa berbincang mengenai apa sahaja isu yang berlaku antara ibu bapa dengan warga sekolah. Baik, mari kita tengok next. Okey, apa dia ujian matriks pembelajaran? Sebenarnya sebuah artikel pada 2027. Untuk maklumat warga dewan, sekarang prasekolah dah bermula dengan silibus baharu. Jadi 2027 tahun ini kita mula dengan tahap 1. Dan jangan bersihlah sebab kita ada 15 dan juga 16 yang akan naik ke tahun Yang lebih ni dia bukan lebih. Yang lebih tapi itu sekian. Lawan jangan tak lawan. Ambil di bawah ni Cik Zul, di bawah tenang dan tunggu saya ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang sama dulu. Terima kasih kerana masa ni. Ramai kalangan beberapa yang berbeza. Tapi saya rasa kalau ada ruang yang jadi halangan. Itu saja untuk liputan kali ini. Saya Nur Zakira Hadana binti Syairul Nizam. Dan saya Nur Akila Alisha binti Muhammad Razman, wartawan BISTI PSS melaporkan. Your best buddy.